2, 1. Potong. Pecah, crack. Pecah ke? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat kepada penonton YZ.my. Hari ni tim YZ.my tak nak buat review, tak nak buat unboxing, tak nak buat podcast. Dan korang mesti tertanya-tanya kenapa kami berada kat sini. Afiq, kau rasa kita buat apa? Kita joget-joget. Jongkang-jongkit jongkang-jongkit kau, tak ada jongkang-jongkit kat sini. Hari ni kita ada vibe lain, kita ada setup lain. Kita ada satu siri baru. Siri. Apa nama dia? Apa nama dia? Tahan ketak. Tahan ketak. So apa tahan ketak ni? Ya? Dalam siri ni kita akan ada 5 video. Dan dalam 5 video tu akan ada 5 buah phone. 5 buah phone ni kita nak uji dia punya ketahanan. Kita bantai, tumbuk, hantar apa semua phone-phone yang Real challenge lah. Betul. Betul. Okey, sekarang ada 5 buah hairband. Hairband ni mewakili 5 phone yang ada. Okey, aku cong. Okey. Bunyi. Okay. So sekarang ini adalah phone korang yang akan menemani sepanjang episod Tahan Ketak. 1, 2, 3. So sekarang ni yang macam mana korang nampak kat atas meja ni, kita ada beberapa tools perkakasan. Kita mungkin mulakan dengan walnut. Kita tak nak buang masa, kita akan mulakan sekarang. Aku start dulu dengan walnut 3, 2, 1 and go. Kena kuat macam tu Aku ingat dia nak tepuk macam biasa-biasa je. Tepuk sampai pecah lah, nak tengok. Tahan ketak. Acceleration lagi. Tak ada kesan langsung. Scratch pun tak ada. Tak ada. Okey, now kita akan buat screwdriver. Dah biasa buat benda. Cakapkan je kan. Satu hasta. Screwdriver pusing-pusing pun ketuk. Boleh, boleh. Tak, aku rasa kena ketuk. Kena ketuk. Tak ada apa-apa macam Tu habuk walnut. Oh ya, tak ada apa lah. Now, stapler gun. 3, 2, 1 and go. Okey. Now, kita buat. Tak ada line famous tu Tak ada. Line ninja famous tu. Okey. Alright. Oh, banyak makan space ada. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cuba tengok tak ada apa-apa. Nampak? Buka lah. Okey. Realistik je tengok. Mati kau. Buka call apa tu? Terus caller. Sikit. Wih, nice lah. Waktu dia sleep, tak ada apa-apa. Okey, and then bila kita on. Boleh scroll, alright. So bukan phone kau je lah yang hebat. Kau baru satu challenge tu. 1, 2. Stapler yang bengkok. Salah. Tak ada. Tak ada cala. Sila tunjuk sikit. Tak ada. Canggih ya. Okey. Dia dah senyap dah. Bambap kan? Allah. Betul. Sekali lagi. Tengok kawan. Kalau aku tutup pun, tak ada kesan jala tu. Takut ada problem. Macam John Wick tu. Boleh swap tak? Tengok. Macam. Aku tahu ke iPhone ni sikit-sikit. Dia apa? Corning Gorilla Glass nama dia kan. Tapi tak ada siapa tanya kau tahu ke tak? Macam gabrai bang. First time masuk video ke? Ya, aku rasa senang sangat benda ni. Tak, aku rasa macam klise juga sebenarnya benda ni. Ini bagian kita main-main je, kita gelak-gelak. Oh ya, ni yang Ini permulaan betul. So, tahan ke tak? Tahan. Okey. Tanpa buang masa, kita terus ke cabaran seterusnya.
nasib phone korang bergantung pada minda korang. Okey lah, boleh terima lah. Ni lembut sikit daripada berakal ni. Dia macam kau cakap kita seven lah. Kau nak cakap kasar, siapa bodoh tengok. You guys ready? Ready? Sila jerit. Ready? Kita mulakan sekarang. Soalan pertama. Bentuk apa tiada sisi dan penjuru? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pusing. Bulat. Okey, semua betul lah. Semua betul. Senang kan? Senang. Okey, sekarang soalan seterusnya. Negara apa berbentuk kasut? Kira dia. Okey. Aku terang-terang lagi salah. Pusing jawapan anda. Salah. Agak-agak lah. Itu wilayah tau. Itu wilayah. Salah. Jawapan betul dia adalah Itali. Itali. Balik Google. Dia memang bentuk kasut. Sekarang round kedua ni korang kosong markah. Dia baru turun 10 cm lah. Dah naik balik dah 10 cm. Oh dia naik, kalau salah naik. Salah naik. Back to 1 meter lah. Tak dengar ke tadi? Okay. Bapa Rozi ada 5 anak perempuan. Anak pertama, Nana. Anak kedua, Nenek. Anak ketiga, Nini. Anak keempat, Nono. Anak kelima, nama dia siapa? Senang. Easy je. Pusing jawapan anda. Sorry, tulisan kecil. Okey, Rozi betul. Azman salah, Nono. Kalau hari ni Jumaat, esok hari Sabtu, semalam hari Khamis. Berapa sen ialah RM50? Mel, tulis je Mel. Tulis je. Oh, tulis je? Tulis je. Otak aku lambat sikit. Dia lambat sampai. Ya Rabun. Okay, pusing jawapan anda. 50,000 sen. 5,000 sen, 50 sen, 5,000 sen. Okey, jawapan yang betul ada 2 je kat sini. Jekber dan Pidot. 5,000 sen. Berapa sen ialah 50,000? Okey, so Azmel, kau dah macam negatif dah makan kau. Kau dah naik lagi 10 cm. Bayam ialah sayur, tomato ialah buah. Timun sayur ke buah? Okey, pusing jawapan anda. Buah timun. Dekat sini, empat-empat ni salah. Salah. Sebab tu Timun. orang Kelantan bagi timun buah timun. Itu tembikai. Tembikai timun Cino. Soalan science fiction. Awak sedang memandu bas. Dalam ada 40 pelajar. 20 pelajar dia pakai baju warna merah jambu. 20 lagi pelajar pakai baju kolor biru. Apakah warna baju pemandu bas itu? Pusingkan jawapan anda. Kelima-limanya salah. Sebab apa salah? Sebab aku cakap awak sedang memandu bas. Aku cakap kat korang. Patut kalau Patut baju sendiri. kau jangan marah aku tak buat soalan ni. Orang lain buat. Kau marah dia kejap lagi. Jika anda di pejabat dari pukul 9 pagi sampai 6 petang, buat 3 mesyuarat, hantar 5 email, minum kopi 2 kali dan dengar bos cakap kejap 4 kali. Berapa kali saya sebut perkataan kali? Pusing jawapan korang. Kau boleh terang tak kenapa kau 13 saja? Kenapa Dut? Kenapa kau selalu lain jawapan kau daripada rakan-rakan? Kau kena cuba tu, jangan menyerahkan lah. Tak, tadi aku kira-kira okey dia buat kopi semua kan. Aku total dia semua tadi. Kali dia buat dia edit video. Kau dulu beranak Caesar ke macam mana? Personal lah. Okey, sorry. Maaf makcik. Okey, anak makcik best. Okey, so sekarang jawapan ada satu je jawapan yang betul iaitu jawapan Afiq. Sebab dekat mana kali tu adalah dekat kopi 2 kali. Kejap 4 kali. Berapa kali? Perkataan kali. So jawapan dia 4 lah. Kau macam dapat soalan bocor. Sabotaj. Tulis semula jawapan yang betul untuk soalan nombor 5 tadi. The heck man. Pusing jawapan anda. Hijau. Salah. Rozi salah. Hijau salah. Buah timun betul. Okey, soalan ke-9. 1 kilogram besi dan 1,000 gram kapas. Yang manakah lebih berat? Dan Dah Mio, dah. Okey, pusingkan jawapan anda.
Apa ni? Aku dah tahu aku dengan Mia ada chemistry kot. Chemistry bodoh macam bersama-sama. Asal team production Wiser teruk sangat. Aku kadang duk wonder macam mana boleh Benda main interview nombor aku ni tak boleh. keluar. Aku tak boleh fikir. Betul lah. Skill show. So naik untuk Mioy, naik juga untuk Azmel. Makin tinggi. Okey. Soalan terakhir berbunyi begini. Anda sedang berjalan ke farmasi. Apabila tiba di kawasan parking, terdapat 2 lori parking dekat petak parking yang tengah. Anda akan parking dekat sebelah kiri atau kanan? Boleh pusing jawapan anda sekarang. Kiri. Tak parking jalan kaki. Tak parking sebab jalan kaki. Okey, betul. Jawapan betul dah Pidul. Tu jawapan kat belakang. Tak perlu pak sebab Okey, sekarang kita dah tahu budak-budak Wiser sekarang aku rasa takut nak keluarkan korang dalam video. Mel memang top score, highest score. Kau dah level Olimpik tau. Corot. Sekarang dah nampak kan? paling bijak. Paling bijak. Walaupun bawah tapi paling bijak. Yes, Atas ni paling sambung rakan-rakan di rumah sana. Ini adalah ketinggian based on jawapan korang tadilah. Kita kena potong. Potong siap satu. Kita akan jatuhkan. Betul-betul. Dan kenapa kita buat macam ni sebab kita nak dia jatuh flat lah. Okey, potong telefon masing-masing. Okey. 2 1 potong. Tak tinggi sangat lah. Normal lah, jatuh paket kan. Okey. So, boleh check dulu phone tu macam mana? Redmi Note 15 tak ada crack. Tak ada crack Tak ada. Cuma kotor je lah. I'm not impressed lah. Asal pula? Dia tak ada salah, dia tak impress je. Dalam kiraan 3, 2 1. Berjaya tak pecah. langsung tak ada. Clean, tak payah hantar nak servis. Ada crack ke? Ada crack ke? Atas select tak? Habuk je. Okey, aku try buka lah. Masih berfungsi, tak ada masalah. Okeylah. Ini dia. Teman-teman sekalian, penonton di luar sana, Vivo V60 Lite. V60 Lite pula. Vivo V60 Lite saya. City light lampu bandar. Okey, tiada apa-apa, habuk sahaja. Acara terakhir. Yang dinanti-nantikan. Paling tinggi. Paling tinggi dengan IQ paling rendah. 3,200 meter. Okey, 1.8 meter. Azmel, Mel, tak sedih Mel? Aku tahu dia boleh survive. Aku tahu. dalam kiraan 3. 2 1. Geram bunyi dia. Sakitnya. Jawab salah. Cuba tengok. Itulah sakitnya. pecah. IQ rendah. Pecah tak pecah tak? Pecah, crack. Pecah ke? Pecah belah bawah tu. Pecah ke? Tadi yakin tak kan? Tadi Tapi still boleh scroll. memang boleh scroll tapi buruk lah. Buruk lah dah pecah. Sabar. Still boleh. Sekarang ni mungkin ada kita macam ketidakpuasihatian sikit. Memang tak puas hati? Kita tak puas hati sebab kita pun jatuhkan daripada ketinggian yang berbeza. Tapi lepas ni kita tak nak. Sebab apa? Kita akan set pada ketinggian 2.5 meter. Semua phone. Dan paling best kita akan guna phone baru. Kita nak tengok lepas ni phone korang tahan ke tak. Kita ada set baru. Set phone tadi tu dah habis dah. Kita guna set baru sebab kita nak satu ujian yang fair. Sebab kali ni kita nak buat lagi ekstrim. So sekarang ni kita seragamkan semua. Supaya kita nak tahu phone korang ni tahan ke tak. Jap. Kita nak potong macam ni. Tiga ni korang dah ready belum ni? Dah. Okey, korang dah ready. Betul phone korang masing-masing ni? Betul. Okey. Sekarang ni aku macam ni. Aku kira 3, 2, 1 korang potong. Ke Tak, aku tak faham. Sebab ni one shot. Dia 3, 2, 1. 3, 2, 1 atau 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tak, sebab dia one shot. Aku risau. Okey. Sekarang macam ni, senanglah. 3, 2, 1, potong. Potong tu potong. Kau yang sebut lah. Ha. Kau yang sebut lah. Macam mana kau akan sebut nanti?
3, 2, 1, potong. 3, 2, So, 1, korang- potong. Pancung. Okey, ready ya? Nanti. Risau lah tinggi. Aku takut salah. Okay. Ini one shot ni, ni dah tak ada phone lain dah ni. Okay, in position lah, in position 3, 2, 1, potong. Tumpul. Tak apa, walaupun tak serentak, but still ketinggian yang sama lah. Kulap lu. Aku ingat tak crack. Yang kat bawah tu Yang kat mana? atas tu crack. Crack. Okey. Tapi still boleh scroll lah. Boleh scroll lagi lah. Still boleh scroll. Okay, biar aku on dulu. Aku on dulu tunjuk kat kamera. Apa tak boleh berfungsi. Oh, boleh berjaya. Okay. Okay. Tak salah lah aku pilih phone ni. Kau pilih, nasib kau dapat tadi. Tak seribu. Dia daripada sini sampai ke bawah. Ni pun sama. Tapi kita tengoklah boleh scroll lagi ke tak. Tak, aku buat kat bawah. Aku buat kat bawah. Takut yang kena yang crack bukan. Kau boleh letak Jangan risaukan kau. Sharing tu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kenapa? Wow. Tengok balik kau punya. Macam lagi Banding teruk ah. Aku rasa lagi teruk ah. Lebih kurang. Kau punya tu macam lagi pedih lah daripada aku. Ya tu. Ada batu ke bawah ni? Wah, tak ada. Tak nampak apa. Serius lah. Tak nampak apa, bro. Sikit atas. Tak nampak apa, bro. Tak nampak apa dah. Tu ada Dan kan kat atas tu. Ya. Dekat frame ni kan? Tada. Nampak? Mana? Tada. Tak, cubalah. Dapat cahaya abuk sikit tu. Habuk tak punya. Macam Vivo tadi kan? Panas. Klik. On, lepas tu kau scroll. Semua barai. Siapa je barai? Jangan samakan kita. Tak ada scratch langsung ke? Tak ada. Klik. Okay, kita dah sampai ke penghujung episod 1. Sedihnya. Awak lagi. Tak sedih sangat. Okay, tak. So, inilah hasil-hasil jatuhan tadi. So, maybe korang boleh bagi sepatah dua kata. Okay, so kalau aku untuk Redmi 15 Pro ni, kalau kau tengok, ni kita ada yang kat depan ni. Ni duk bukan dummy ni. So, latest ni paling tinggi 25 meter. Yang ni 1 meter. See, tak ada beza. Nak jatuh tinggi, rendah, no hal. Cakap baik-baik boleh? Jangan acak sangat. Kau senoi je. Oh, faham. So, dia kira tak ada hal lah. Okay. Untuk aku, Vivo V60 Lite tak kisahlah 0.8 meter ataupun 2.5 meter, dua benda je. Tak retak, tak calak. Tak calak, tak retak. Okey, kita dah sampai penghujung rancangan dan apa yang Team Wiser minta adalah untuk penonton kat luar sana tuliskan dekat komen, bahagian komen phone mana yang menjadi pilihan hati anda semua, dan jangan lupa saksikan episod akan datang di YouTube Wiser.my sebab kita ada lagi 4 episod, 4 lagi challenge dalam siri kita dah berada kat episod yang kedua. Kali ni kita buat lagi hardcore.